Dia bagi A, B, C, D, iaitu 4 buah lampu isyarat. Okey. Dan dia bagi titik-titik yang telah dilabel pada gambar. Dan B, C, D adalah segaris. So, dekat sini tentukan dan dia bagi B, C, C, D, M nisbah N. Ini M, ini N. Tentukan M nisbah N. Jadi nisbah ni apa perlu kita buat? Kita kena cari nanti, bukan kita cari nilai M dengan N, tapi kita kena cari nanti M per N sama dengan apa bahagi apa. Okey, jadi dekat sini kita gunakan pembahagi tembiring. So 3,4 sama dengan muka sedih. Kita ambil dahulu yang bawah ni, dia mesti akan M tambah N, M tambah N. Jadi kita tengok dahulu X negatif 3, dia akan darab dengan jauh dengan dia, iaitu negatif 3N, dan yang titik dia akan darab dengan jauh dengan dia, nisbah dia jauh dengan dia, jadi tambah 7M. Kemudian yang koordinat Y pula P darab N, jadi PN tambah dengan 6 darab M, 6M. Okey, dekat sini kalau macam ni dia boleh dapat markah. Markah hanya adalah bila kita ambil X dengan X atau Y dengan Y. X dengan X, Y dengan Y, maksudnya kita pecahkan dia jadikan persamaan yang berasingan. Jadi boleh ambil untuk jawab soalan A, M nisbah N, kita tak boleh ambil Y sebab Y ada P. Jadi kita ambil X. Jadi saya letak yang panjang di sebelah kiri, jadi negatif 3N campur 7M per M tambah N sama dengan 3. Dekat sini baru dapat K1. Yang atas boleh dapat K1. Okey, sekarang ni kita darab silang. Bila darab silang kena bracketkan dia, jadi negatif 3N campur 7M sama dengan 3M campur 3N. Okey, kumpulkan M sebelah kiri, 7M tolak 3M, 3N, dan yang N 3 tolak 3N tambah 3N. Kita akan dapat 6N 4M, dan tadi kita kata mesti akan dapatkan M bahagi N, jadi M per N. Jadi N pindah sebelah dibagi, so 6 kekal, 4 pindah sebelah dibagi, macam tu. So kita akan cicikan dia M per N sama dengan 3 per 2. Jangan tinggal macam tu, pilih jawapannya. So M nisbah N sama dengan 3 nisbah 2, baru dapat markah. Jadi markahnya bila kita kumpulkan huruf sebelah nombor, bila kita kumpulkan macam ini dapat K1 ya, nisbah tu, bahagi tu, dan jawapan akhir N1. Dan sekali lagi soalan B dia ada perkataan seterusnya cari nilai P. Maksudnya kita kena follow pengiraan daripada A, tak boleh buat pengiraan baru. Yakni kena ambil yang Y ni, 4 dengan yang sebelah kanan ni, maksudnya koordinat Y. Dan dekat sini kita terus ganti PN. Sini nak cari P kan, jadi N ni ganti dengan 2. Jadi 2P tambah 6, M adalah 3, bahagi semua dengan 3 campur 2. Tolong buat 3 campur 2 je, jangan buat 5. Nanti dia tak terima walaupun betul. Sama dengan 4. Jadi dekat sini akan dapat K1. Kemudian yang kita teruskan adalah 2P campur 18 per 5 sama dengan 4. Jadi 5 dengan 4 darab jadi 20. 2P kekal tambah 18 pindah sebelah tolak 18. 2P sama dengan 2. Jadi P sama dengan 1 lah. 1. Jadi kat sini markahnya hanya 2 je lah. K1, N1. Tapi tolong ingat, memang daripada step yang atas ni kita boleh tekan kalkulator. Tapi kalau kita terus tekan kalkulator P1, tak dibenarkan. Mesti tunjuk jalan kerja, iaitu huruf sebelah, nombor sebelah. Dan cari luas bagi segitiga ABD. Jadi kita tengok dekat sini, titik A adalah, dia bagi situ 9. 9 tu maksudnya nilai Y. Jadi kalau koordinat kita tulis dekat sini 0,9 tu titik A. Kemudian titik B negatif 3, P kita dapat 1, dan titik D 76. Jadi kita gunakan 3 maklumat ni, titik yang pertama, titik kedua, titik ketiga. Jadi kita gunakan rumus luas segitiga. Luas sama dengan setengah modulus, kita susun dahulu. Saya suka dengan koordinat yang banyak sifar ya, letak dekat depan starting dia supaya nanti memudahkan pengiraan. Kemudian kita boleh lanjut dengan mana-mana koordinat lah. Contohnya saya ambil B negatif 3 1, kemudian D 7 6, dan kembali 0 9. Awal dan akhir masih sama. Jadi ini belum ada markah. Jadi kita buat pendaraban satu kedua, modulus mesti begini ya. Kita buat siap-siap acuan dia. Modulus braket besar tolak braket besar. Jadi kita buat satu persatu. 0 darab 1 wajib ditunjuk, tambah negatif 3 darab 6 tambah 7 darab 9. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, tengah-tengah ditolak, lepas tu masih tambah lagi. Jadi 9 darab negatif 3 tambah 1 darab 7 tambah 6 darab 0. 6 darab 0 masih ditunjuk, tak boleh tulis kosong ataupun abaikan pun tak boleh. Jadi dekat sini step yang pertama ni tak ada markah, yang ini dapat K1. Dan kemudian ringkaskan setengah. So dekat sini kita akan dapat modulus 65. Jadi kita buka modulus 65 per 2 atau 32.5 atau 32 1 per 2, mana-mana lah. Jadi jawapan akhir N1. Ini kita ambil dalam arah arah lawan jam. Bila lawan jam dalam modulus ni positif. Kalau kita ambil arah jam, ya, kalau kita pusing arah jam, start A, lepas tu D, lepas tu B, kembali pada A, kita akan dapat modulus negatif 65, tapi kita buka modulus tetap positif lah. Okey, untuk soalan nombor 5 ni, dia sebenarnya soalan ni kita kena guna pembezaan. Jadi dia punya trik ataupun hint dia adalah masa bila nak guna DYDX ataupun pembezaan, bila dia minta 5 titik. Okey, bila dia tanya 5 benda ni, terus kita kena cari, ya, kalau kita tanya 5 benda ni, pertama kena cari DYDX,
Nombor 2 kena cari d kuasa 2y per dx kuasa 2. Maksud ataupun buat perbezaan kali kedua. Jadi dekat sini dia kata titik pegun. Jadi kita buat perbezaan. Seterusnya tentukan sifat setiap titik pegun tersebut menggunakan kaedah lakaran tangent. Tahun lepas dia dah tanya lakaran tangent. Tahun ni mungkin boleh keluar lagi sekali ataupun dia tak keluar dah. Dia boleh macam-macam lah. Okey, so sekarang ni langkah pertama adalah cari dy dx. Jadi dy dx kuasa darab depan kuasa darab 1 jadi 4x kuasa 3 tolak 12x kuasa 2. Habis. Dekat sini akan dapat k1. Ya, sebab perbezaan ni sebenarnya nak dapat markah senang sahaja. Dah bezakan dapat k1 dan kemudian kita nak cari titik koordinat tu. Dan dia kata titik-titik jadi maksudnya akan ada lebih daripada jawapan. Jadi terus saja. Kalau nampak 5 titik ni ataupun 5 titik ni titik pegun maksimum minimum rekod balas pusingan terus dy dx dan dy dx tu terus sama dengan sifar. Jadi terus 4x kuasa 3 tolak 12x kuasa 2 sama dengan sifar. Ya, nampak saja apa ni 5 kata kunci ni terus buat dy dx dan terus samakan dengan sifar. Kenapa kita samakan dengan sifar? Sebab kita nak cari koordinat ni. Okey, so sekarang kita boleh ringkaskan dengan bahagi semua ni dengan sebenarnya saya tak nak kacau yang step yang pertama dan step yang kedua ni. Jadi kita ringkaskan 4x kuasa 3 tolak 12x kuasa 2 sama dengan sifar. Tadi saya tak nak kacau. Okey, saya bahagi dengan 4. So bagi dengan 4 tinggallah x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2 sama dengan sifar. So dekat sini kita boleh faktorkan, iaitu faktorkan x kuasa 2. Jadi tinggallah x tolak 3 sama dengan sifar. Jadi kita boleh dapat x kuasa 2 sama dengan sifar, x sama dengan sifar, x tolak 3 sama dengan sifar, x sama dengan sifar. Pemfaktoran ni kena wajib tunjukkan. Sekarang ni markah tadi ni K1. Kena tunjuk pemfaktoran. Dia tak ada kaedah yang mesti faktorkan. Sebab kita tak ada belajar rumus untuk kubik. Okey, kemudian apa kena buat? Kena buat cari pula nilai y. Nilai y ni maksudnya kita gantilah dekat persamaan yang asal ni. Ni yang y sama dengan x kuasa 4 tu. Jadi apabila x kosong, maka y terus sahaja akan dapat 1. Jadi koordinat yang pertama adalah 0,1. Untuk koordinat yang kedua, minta maaf, ini x sama dengan 3. Bila x sama dengan 3, so y sama dengan 3 kuasa 4 tolak 4, 3 kuasa 3 tambah 1. Jadi y akan dapat kat situ negatif 26. Jadi y koordinatnya adalah 3, negatif 26. Ini adalah titik pegun, dapatlah n1. Mesti kedua-duanya dapat, baru dapat n1. Markahnya 9. Macam banyak pula markah lebih, tak apalah. Okey, so sekarang terus saja kita buat pembezaan peringkat kedua untuk soalan yang seterusnya tu. Tentukan sifat titik pegun. Sifat dia ni maksudnya, adakah dia, kalau ditanya sifat, adakah dia titik maksimum, adakah dia titik minimum ataupun titik lengkuk balas. 3 tu. Sebab titik pusingan ni terpecah bagi 2, titik maksimum ataupun minimum. Macam tu. Okey, so sekarang untuk B terus buat d kuasa 2y dx kuasa 2, iaitu bezakan kali kedua dy dx ni. Dapat sini 12x kuasa 2 tolak 24x. Maka kita kena buat lakaran tangent. Okey, cara dia adalah ni x. Okey, kita ambil dahulu koordinat yang pertama 0,1. So, nilai x dy dx dan kemudian lakaran tangent. Ini. Okey. Pertama, kita hanya ambil nilai x saja, iaitu kosong. Nilai y kita abaikan. Jadi kita ambil satu nilai sebelum kosong. Kita ambil sebelum kosong yang rapat kita ambil negatif 1 lah. Yang rapat lah, jangan ambil jauh sangat. Lepas tu selepas kosong kita ambil 1. Jadi apa kita buat? Kita masukkan dalam dy dx ni. Jadi 4 negatif 1 kuasa 3 tolak 12 negatif 1 kuasa 2. Jadi dekat sini kita nak tahu dia punya tanda. Kita akan dapat negatif 16. Jadi kita nampak negatif, keturunan tangent akan macam tu. Guna pembaris ya. Kalau sifar, terus jadi sifar lah. Jadi lakaran tangentnya rata. Dan kalau 4 darab 1 kuasa 3 tolak 12 darab 1. Jadi kita akan dapat negatif 8. Itu tak negatif macam tu. Jadi bila kita nampak macam ini, maksudnya dia tidak ada maksimum. Jadi kita katakan bahawa titik 01 adalah titik lengkuk balas. Itulah yang kita nak. Okey. Dan untuk yang seterusnya pun kita buat lakaran tangent untuk koordinat 3 negatif 26. Sama juga. Jadi kita ambil nilai x iaitu 3. Apakah nilai sebelum 3? 2. Selepas 3, 4. Jadi kita masuk juga pada dy dx ya. So 4 2 kuasa 3 tolak 12 darab 2 kuasa 2 sama dengan, jadi kita dapat negatif 16. Kalau negatif macam tadilah, keturunan dia macam tu, guna pembaris. Sebab kita kena tahu keturunan positif, keturunan negatif. Apa sebab ni? Keturunan negatif. Jadi keturunan positif dia adalah naik macam tu, keturunan negatif turun. Okey, kalau 3 akan dapat sifar tetap rata. Kalau yang titik nilai x koordinat tu memang akan jadi kosong. And then untuk 4 kuasa 3 tolak 12 4 kuasa 2. Kita akan dapat 64 positif, jadi dia akan naik. Jadi kan dia nampak bentuk dia macam tu. Jadi dia ada. Jadi 3,-26 adalah titik minimum. Ya, tadi titik lengkuk balas tu dia macam ni, dia tidak ada maksimum minimum. Titik ni. Okey, so itulah dia. Okey, markah. Pembezaan peringkat
Okey, sebenarnya untuk lakaran tangent ni, terbitan kedua ni dia tak ada kegunaan pun sebenarnya. So, saya kat AB dahulu yang D cos 2y ni. Tapi tak apalah, kita bagi sini K1. Tapi dia tak boleh digunakan pun sebab untuk titik lengkap balas memang kita tak guna. Terbitan kedua tu. Terbitan kedua hanya sekadar untuk mengesahkan je lah. Dia akan dapat sifar kat situ. Okey, jadi sini kita akan dapat jadual ni tanda negatif dengan ni. Negatif 16, sifar negatif 8, ini K1. Ini K1. Ini N1. Ini K1. K1, N1. Jadi dah terlebih kan, dia dah jadi macam terlebih pula. Dia jadi yang ini dia macam tak ada markah. Tapi kita buat je lah. Yang ni tak ada markah. Ini saya buat macam tu tak ada markah. Yang apa lakaran tangent ni, graf tu pun kena buat. Dia punya graf tu macam mana, minimum. Okey, seterusnya soalan ke-6 adalah sukatan membulat. Sudut dia adalah 2π/3 radian, dia telah label. Di jarinya 6 cm. Okey, hitungkan panjang lengkuk. Yang pertama, perimeter dan luas sektor. Panjang lengkuk S sama dengan J theta. Perimeter tambahkan semua kulit tu. Luas sektor L sama dengan setengah J cos 2 theta. Dan kita ingat theta adalah sudut dalam radian, bukan dalam darjah. Jadi sekarang ni lengkuk S sama dengan J theta. J jari adalah 6 theta. Ya. Ini adalah theta. 2π/3. Jadi terus dapat jawapan 4π. Biarkan saja dalam sebutan pi. Atau kalau nak tukarkan pi ni kepada nilai, mesti ingat pi mesti 3.142. Ini kalau nak gantilah. Contohnya 6 darab 2 darab 3.142 bahagi 3. Salah kedudukan ni. Okey. Kalau yang ini jawapan kita akan dapat perpuluhan 12.568. Okey. Itu yang pertama. Sebenarnya yang ini dia tidak ada macam mana kita kata markah dia. Markah dia 4 maksudnya kat sini. Saya rasa saya telah ubah lah markah dia, bukan 4. Saya telah ubah markah dia jadi 5 rasanya. So yang ini sebagai K1. Ini N1. Tapi sebab dia terlalu mudah. Jadi sebab tu kalau skema asal dia N1 je tak ada K1. Sebab terlalu mudah. Okey, lepas tu yang seterusnya, perimeter. Perimeter adalah jari. Ya, jari dia 6 campur 6. Ni jari ni campur 6 lagi campur 4π. Dia senang. Jadi dapat kat situ 12 campur 4π pun boleh, atau dalam perpuluhan 6 campur 12.568 akan dapat 24.568. Okey, yang ni N1 saja. Okey. Atau dan seterusnya adalah luas sektor. Terlalu direct lah soalan ni. Setengah J cos 2 theta. So setengah 6 cos 2 theta. Theta kita ada 2π/3. So kita akan dapat 12π ataupun 37.704 atau 37.70 cm. Okey, macam biasalah. 2 titik perpuluhan dan 4 angka berarti. Seterusnya, cari panjang perentas AB menggunakan petua kosinus dan beri jawapan anda dalam bentuk A set B. Okey. Dia kata seterusnya. Jadi, untuk yang ini, bila petua kosinus, maksudnya segitiga ni lah. Ni, segitiga ni. Jadi AB ni berapa? So, sini 6, sini 6. Tukarkan 2π/3 jadi darjah. Jadi, macam nak tukar pada darjah? 2π/3. Tukar pada darjah, darab 180 darjah bagi pi. Jadi, kita dapat situ sudutnya 120 darjah. Okey, so sini 120 darjah. Jadi gunakan rumus dalam darjah. Jadi AB cos 2 sama dengan 6 cos 2 campur 6 cos 2 tolak 2 darab 6 darab 6 cos 120 darjah. So sini K 1. Jadi nanti kita akan dapat AB sama dengan, ambil je kalkulator, akan dapat 108. Okey, punca 108. Jadi 108 ni memanglah kita boleh tekan kalkulator terus. Akan dapat dalam set, tapi kita dah tahu jawapan dia adalah 6 set 3. Tapi tak bolehlah terus lompat punca 108 kepada 6 set 3. Jadi kamu kena pecahkan. Jadi 108 tu kamu kena apa darab apa. Apa darab apa tu mesti kamu test lah. Test. Sebenarnya dah nampak dah sini 3 kan. Jadi 108 bagi 3. Kenapa? Kita tengok yang ni. Set 3 ni kan bagi 3. Jadi 108 bagi 3 akan dapat 36. Jadi 36 darab 3. Jadi nanti dia akan pecah lah jadi macam ni. Set 36 darab set 3. Jadi set 36 adalah 6 darab set 3. Jadi ini mesti nampak memecahkan dia. And sini N1. Okey, soalan nombor 7 ni dia boleh guna dua kaedah sebenarnya untuk soalan nombor 2 ni. Tapi kita bincang soalan yang pertama dahulu, iaitu tunjukkan bahawa luas rantau peluru adalah ini. Dia kata luas. Ada yang cari hypotenuse, dia cari panjang ni nak buat apa ya? Kita bukan cari perimeter. Kita nak cari luas. Jadi luas ni kita jangan fikir petua setengah AB sin C ataupun heron. Kita gunakan setengah darab tapak darab tinggi. Jadi kita ada luas A, luas B, luas C. Okey, kita nak cari luas kawasan peluru. Jadi yang pertama adalah kita kena cari iaitu luas segi 4 ni.
Luas segi 4 ni adalah AD 8. AD dia tak label. Jadi 5 darab 8 sama dengan 40. Ini dapat P1. Luas segi 4. Kemudian kita cari luas A. Luas A adalah luas segi 3. Setengah darab tinggi 5 darab tapak. Jadi tapak ni sebab sini 2x, PC 2x. Jadi sini adalah 8 tolak 2x. 8 tolak 2x. Jadi kita ringkaskan kat situ. Boleh ringkaskan tak? Bila kita kembang kat situ, 8 bahagi 2, 4. 4 darab 5, 20 tolak 5x. Jadi ini luas A. Jangan tulis A, luas A lah ni. Okey. Nanti dulu markah dia. Luas B. Saya tak nak guna luas A lah. Saya katalah luas BC. Ni D. Ni luas D. Okey, ni adalah luas D. Luas B adalah setengah. Okey, ni B. Tinggi ni berapa? Tinggi adalah 5 tolak x. Sebab sini x. Panjang semua 5 tolak x lah. Jadi setengah darab 2x tapak darab tinggi 5 tolak x. Jadi 2 dengan 2 dipotong. Jadi 5x tolak x kuasa 2. Ini adalah luas B. Dan kemudian luas C. Luas C. Okey. 8 dengan x. Jadi setengah darab 8 darab x. Kita akan dapat 4x luas C. Jadi dengan menggunakan maklumat tersebut, kita saya sambung kat sini. Luas A sama dengan luas segi 4 yang besar ni, iaitu 40 tolak dengan luas D 20 tolak 5x tolak dengan luas B 5x tolak x kuasa 2 tolak dengan luas C 4x. Jadi nanti bila kita buka kurungan, 40 tolak 20 tambah 5x darab masuk negatif tolak 5x tambah x kuasa 2 tolak 4x. So nanti kita akan dapat A. 40 tolak 20 kita akan dapat 20. Kemudian campur x kuasa 2 sorang-sorang saja dan tolak 4x. Dan kita susun lagi A sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 20. Jadi kita tunjuklah mengikut apa yang diminta. Jadi markahnya adalah mana-mana luas D, luas B, luas C menggunakan rumus segitiga dapat K1. Kemudian ini dapat K1 dan jawapan akhir N1. So 4 markah. Okey. Lepas tu cari nilai x dan yang menjadikan dia minimum. Kemudian cari luas minimum APQ. Okey, tadi kita dah kata. Cuba kita flashback tadi. Ni. Ini pasal graf dan ada titik. Bila kita kata titik pegur, titik maksimum, minimum dan balas, titik pusingan, mesti kita kena buat dy dx and then samakan dengan sifar. Cari nilai x dan kemudian kena cari d kuasa 2y per d kuasa 2. Sama sebenarnya dengan soalan ni. Ada perkataan minimum. Terus kita buat pembezaan, iaitu dA dx sama dengan 2x tolak 4. Kemudian 2x tolak 4 samakan dengan sifar. Kemudian x sama dengan 2. Ingat itu saja. Nampak perkataan maksimum, minimum, mengikut balas, titik pegun, titik pusingan, terus buat dy dx. Dekat sini adalah dA dx dan samakan dengan sifar dan dapatkan nilai x 2. Bila dapat nilai x 2, maka kita carilah nilai a dengan menggantikan x dengan 2. Jadi 2 kuasa 2 tolak 4 darab 2 tambah 20. Kita akan dapat a sama dengan 16. Dan sebenarnya kita kena itu saja sebenarnya. Tapi sebenarnya apa fungsi d kuasa 2y dx kuasa 2? Ataupun dalam kes ini adalah dA kuasa 2, d kuasa 2a per dx kuasa 2. Okey, bila kita buat, kita akan dapat 2. Bila kita bezakan 2x tolak 4, kita akan dapat 2. Jadi bila dia positif, ya, bila dia lebih besar dari sifar ataupun positif, maka titik 2, 16 adalah kalau koordinat dia jadi titik minimum lah sebab dia positif. Jadi ini adalah minimum, ya, luas minimum apabila x sama dengan 2. Kalau dia dekat graf, dia akan ada koordinat iaitu 2, 16. Ini adalah titik minimum. Okey, tapi ini bukan graf, bukan titik koordinat. Jadi kita hanya kata luas dia adalah minimum. Jadi kat sini K1 N1 K1 N1. Sebenarnya ni nak bagi markah sebenarnya. Cukuplah sebagai 8 markah. Kejap ya. Yang atas 4 markah. Oh, sorry. Yang sini markah 4, saya ingat ada 5. Bezakan K1. Tapi untuk kes ini K1 bila kita samakan dengan sifar. Jadi x sama dengan 2 adalah N1, gantikan nilai x dalam A adalah K1, jawapan luas A adalah N1. Okey. Pembezaan peringkat kedua ni tak perlu buat pun tak apa, tapi lebih bagus kita buatlah. Sebab kita faham apa kegunaan terbitan kedua ataupun pembezaan peringkat kedua. Ini adalah nak tahu dia maksimum atau minimum ataupun nak tahu jantina dia lah.